Punya mesra orang kampung dekat Hanoi ni sekali dia senyum, Mat. Jom kita tengok suasana kampung. And the rest, what they do? At What they- home. They do this. That's why they have two income Oh, from the farm and making handicraft. handicraft like this. Bamboo. Ya, bambu. Okay. So kita berada dekat Insan Village ni All people still can. dengan Sunny. So nanti dia akan bawa jalan, kita tengok suasana kampung dekat sini lah sebenarnya. Alright. In Hanoi. They still working. Kita tengok 1989 rumah ni. Dan kita berjalan di sebuah kampung dekat Hanoi ni. Ada buat They don't plant bamboo here. Dia nak baking. Ni dia. Kalau ni dia akan keringkan dulu. Nampak tak? So dia nampak kat sana. Come to the factory. Oh tu the factory. So working, buluh ni bukan ada daripada sini dia datang hantar ke kampung ni dan diorang proses kat sini. Ni antaranya lah. So kita dah sampai. Tu yang diorang balik tu. Ayam tu balik. Selesai kita di Insan Village.